Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke Tok Muda Channel. Alhamdulillah hari ni kita nak buat demo. Okey. Barang badar api yang baru ni kita keluarkan dan kita minta sebut harga lah. Jadi sebut harga yang kita duk dapat 2-3 hari ni tidak orang kata apa? Tidak menepati syarat ataupun tak kena dengan harga. Jangan risau, kita tak marah. Kita tak marah, kita bukan kata tuan bagi kat tok, tok 200 boleh. Oi, tuan ni kenapa? Tak ada, kita tak marah lagu tu. Main tua-tua ni kita tak mau nak marah lagu tu kan. Jadi jangan malu, jangan segan nak letak berapa mahar yang anda mampu. Mana tahu waktu tu pada ketika tu tok dalam keadaan bernasib baik. Yang ni tok buka dulu kan. Dapat insya-Allah. Tok dah bagi hint sebenarnya dekat blog. Sepaling-paling tiket flight lah daripada Penang pergi ke Bali. Dan Bali patah balik ke Penang sekurang-kurangnya. Kan nak tahu kena check ya. Check dekat e-pass. E-pass ke kan, tok ambil e-pass lah. Okey, ni batunya yang pertama itu hari tok tunjuk. Minta maaf lah kamera ni memang cikai gila Aduh. Badar api. Dia bukan badar merah. Kalau badar merah, dia punya merah dia duduk di dalam. Yang ini dia timbul naik. Faham tak? Tengok ni satu lagi. Yang ni paling comel ni. Ni 3,500. Yang ni 800. Ni 800, ni 3,500. No? Kalau ambil dua-dua, kan? Jadi berapa? 800, 3,500. Berapa? Tapi kita boleh bagi harga combo lah, insya-Allah. Cuma sekarang ni tok tak rasalah ada orang yang boleh menebusnya. Kan sebab tok sayang ni. Terutama hak ni lah sebab ni corak cantik, ni corak dia macam macam siluman sikit. Kalau sebelah sini ni nampak macam apa dalam watak apa tu. Ni belah sini ni. Nanti tengoklah gambar dia. Okey. Baik, tanpa melengahkan masa. Ni yang pertama, RM800. RM800. Kalau kata hak ni pi dulu, hak ni susah tok nak maharkan. Kalau hak ni pi dulu, hak ni susah untuk tok maharkan. Faham? Dia kena ada salah satu lah. Barang tak ada. Okey, baik. Sebelum tok meneruskan video ni, tok ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada sahabat-sahabat tok, teman-teman tok, kenalan-kenalan tok, baik yang lama dah kenal, baik yang baru kenal, yang ada di Surabaya, yang ada di Semarang, yang ada di Jakarta, Bali, Bali tu lama tu, yang ada di Banten, yang ada di Pulau Madura sekali lah, Pulau Madura dengan Surabaya sekali, yang ada di Kalimantan, yang mewakili Dayak-Dayak Borneo, insya-Allah. Semoga Allah SWT memberkati dan melimpah ruahkan rezeki anda di masa akan datang, insya-Allah. Walaupun banyak dah barang-barang kebal umum yang dihantar kepada tok, dan tadi kita mendapat batch yang terakhir. Kita dah buat video tadi, batch yang terakhir kita dapat. Jadi selepas ni agak susah lah kita nak dapat, kerana batch-batch yang datang ni adalah yang dah lama disimpan oleh mereka bertahun-tahun, malah ada yang diwarisi daripada zaman kakek-kakek. Jadi insya-Allah selepas ni kalau nak ada pun dia jadi susah lah. Setahun mungkin 2-3 biji. Kalau ada pun nasib. Kalau kebal tembok yang ada kad macam ini, kejap tu ambil yang ada kad macam ini contohnya. Yang ini ada, sentiasa ada. Sebab apa? Kebal tembok ni boleh kata seminggu 3 kali depa buat. So sebulan 12 kali kebal tembok, kebal tembok, anti tembok dijalankan. Dan kita boleh kata dalam pengalaman kita di sinilah, yang mana yang tok ambil batu-batu kebal tembok ni, dalam 20 batu atau 30 batu yang kebal umum ni, yang betul-betul power, sebab kebal umum ni ada yang
dia power dia daripada 1 ke 10 ni power dia 5, 6, ada yang 8, ada yang 9, ada yang 10 tu tak rasa terus. Yang itu kalau daripada 30 ada lebih kurang separuh daripada 30 tersebut. Tetapi nak mendapatkan di atas lesen kad ni kad kebal tembok ni pun modal dia pun agak tebal, tuan-tuan. Agak tebal lah, nak kata tebal sangat tu dok juga. Tapi kalau kita ni nak tebus banyak-banyak, tebal lah juga, kan? Contoh kalau satu tu 500, contoh lah ni contoh. Kalau 10 tak jadi 5,000, kan? Itu pun kalau contoh 500 tu kalau kita ambil banyak, baru dia boleh bagi dengan harga tu. Faham tak? Okey, jadi terima kasih banyak-banyak kepada kawan-kawan di sana, terutamanya Master Dama, Master Very daripada Borneo, Kalimantan, daripada kenalan di sana Rahmat, Mas Rahmat, daripada Master Ipon, daripada Mas Supardi, daripada Mas Dede, walaupun tak banyak daripada dia, boleh kata tak ada langsung, tapi insya-Allah ke depan ada. Kan. Jadi mereka-mereka ni tidak terkenal di dalam media-media YouTube, TikTok, kerana mereka ni cari makan di Indonesia tu dah lebih daripada cukup. Lebih daripada cukup. Kalau mereka ni berani jual di Indonesia yang banyak orang pandai-pandai ni, maksudnya barang mereka memang lah. Tapi kalau mereka tak berani nak jual dengan orang-orang mereka sendiri, mereka duk berselindung di sebalik penyamaran, duk jual dalam TikTok, duk jual dalam YouTube kepada orang Malaysia, yang tu ada suspicious sikit lah. Kan? Kenapa mereka tak berani fokus kepada orang mereka? Sedangkan orang mereka pun ada duit. Banyak. Bukannya tak ada duit. Masa Tok di Surabaya dulu, sampai Tok ni, tak boleh dah nak sebut harga. Ada satu kul buntut sepasang. Dia luksina. Hampir kepada luksina warna dia. Dan Tok kalah di dalam sebut harga tersebut. Dimenangi oleh orang Surabaya sendiri. Siapa kata tak ada duit? Ada. Kita dah nampak tak ada duit tu hak TKI tu. TKI yang duk datang ke Malaysia. Cari duit kat sini. Yang duduk di sana tu berlambak. Tok bagi tahu satu benda lah. Kereta api daripada Surabaya pergi ke Jakarta ke Bandung tak silap tak pakai rupiah, pakai dolar. Pakai dolar. Mahal jugalah tambang tu. Okey. Baik. Hak baru-baru dia akan kata apa kena mengena dengan tiket kereta api. Kalau hak baru-baru lah. Gen Z ni kan tak faham apa yang kita cakap. Baik, kita akan mulakan untuk test batu ni. Yang pertama Yang pertama yang harga dia RM800. Jadi di sini kita ada kertas A4. Hari ni banyak juga kita sediakan. Jadi law ni kita lalu buat sekeping. Law ni kita buat 2 keping. 2 keping tuan-tuan. Tak puas hati? 3 keping. Okey, 3 keping cantik. 3 keping lah. 3 keping. Tengok tu. 1, 2, 3. 3 keping lah. Baik. Mana pisau samurai kita? Ni pisau samurai kita. Berkilat lagi. Baru keluar daripada plastik. Saya tunjuk plastik dia. Ni. DIY jugalah. Nah. Ni mata spare dia. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, hebat 3 line ni, 3 line. Terbaik. Bismillah. Barang baru, bos. Bawah sampai ke atas Kok ni pula. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ni kita membazir banyak kertas cukup lah. Ingat tukang kebun aku esok. Ini kertas tadi. Terhiding pula dah pisau. Lagi orang kata tukar mata pula lah apa. Biasalah orang kita ni bukan penaha apa orang kata.
Bukan benda betul. Ada je benda hak salah, hanya benda tak kena, hak tu tak kena, hak ni tak kena. Ni pisau tadi. Sekali lagi. Sekali je nah. Bismillah. Puas hati. Okey. Tak oh. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, tunjukkanlah kekebalan umum kalau ada padanya untuk kegunaan manusia, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan kena luka lama. Oh, sedap. Tuk tu. Nampak tak ni? Bismillah. Oh, sedap tuan-tuan. Tak mana aku nak buat lagi ni. Tengok ni luka habis ni. Hak lepas-lepas ni. Ni hak lepas-lepas ni naik kudis. Hak lepas-lepas ayah hak mana tak kebal tu kan. Bismillah. Syahdu. Ini kalau 1 daripada 10 Tok boleh kata 10. Sama dengan uli ni. Bismillah. Tu, mak. Kita buat lanu sikit. Oh. Kat bekas tau. Oh. Belah ni. Buat pipiang. Bismillah. Member tengah handsome. Dia buah pisau. Nanyo. Hilang saham sikit ke? Oh, barang pula kat kita. Kan? Dia kosong. Bagi. Okay, nampak ah. Bismillah. Puas hati. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh ah? Okay. Ini batunya. Okay, ni batunya. Settle. Ni 800. Senang kata harga nak bagi ni. Harga nak bagi. Tapi Tok rasa macam tak mau nak bagi kot 800. Buruk siku sungguh kan. Tak apalah, benda orang tak ambil lagi. Kalau orang dah ambil tu tak jadi tu 800 nak 3000 lah. Tu buruk siku. No? Kita akan fikir semula berapa. Jadi kepada mereka yang Tok mungkin dah tawarkan, Tok tak boleh mungkin janjilah. Kan. Tapi kalau kata tak boleh ambil, buat gini tak ada rezeki. Kan? Okey. Baik, kita tengok yang 3,500. Bismillah. Tu kata sampai totu lah nak bagi kan. Ni. Tok ambil ni dengan master-master depa ni ada yang duduk dalam Shopee tau. Ada yang duduk dalam Shopee. Jadi kadang-kadang ada satu, dulu kita ada satu Mas Rahmat ni. Kita duk beli dengan dia. Dia cah kos pos kat daripada sana tinggi. 180,000, 250,000. Kalau kata 10 kali hantar dah berapa juta. Kan? Jadi, lalas Tok tanya, ada tak link Shopee? Kan? Senang. Kalau Shopee senang. Kan? Murah kos pos dia. Jadi, ada master-master yang memang berniaga dalam Shopee. Jadi, bila Tok nak, katakanlah barang ni, kan? Okay, saya nak barang ni. Dia terus buat link. Alah, macam Tok duk uruskan Shopee link lah dekat hampa. Siapa yang nak buat SP letter semua tu kan. Ini. Jadi, dia sediakan link. Dia cepat-cepat hantar kat Tok. Dan Tok terus buy. Faham? Jadi, law ni kan mudah, senang. Jadi, kalau kata hak depa ada juga yang berniaga dalam Shopee tu kan. Barang-barang tu tak ada lah. Kebai umum, kebai tembok pun tak ada. Tak ada, kebai tembok pun tak ada. Jangan kata kebai umum.
Kan, hak ni sebab kita member-member. Jadi bila macam contoh kita nak barang tu, kita dah deal dekat dalam WhatsApp kan. Dah macam ni tapak jalak kita dah deal dalam WhatsApp kan. Depa buat link, terus kita buy. Macam tu. Buat masalah ni alhamdulillah lah tak ada lah lagi duk berebut dengan orang. Kan, tiba-tiba dia buat link, lepas tu orang lain ambil dulu. Tak ada lah lagi alhamdulillah. Jadi yang ini mana dia magnet aku? Hai. Oh, tu dia main ni. Ni samalah tadi. Main ni tu tunjuk Okey. Dia melekat, ada melekat juga. Okey, tengok yang tadi. Sorry lah, video ni memang tak ada skip Tak lagi aku skip lagi, depa kata edit itu kan. Hak mana kita edit, kita cut kita ambil yang penting-penting. Hak tu untuk bayar. Ada yang kita edit tapi bukan kita edit aksi Kita edit ni aku duk cakap ni banyak-banyak ni bukan semua orang suka dengar. Ada yang main skip-skip je. Yang ni dia tak apa-apa. Nah. Sebab tu kot dia murah. Tapi insya-Allah dia dah kebal. Jadi kita nak test hak ni pula. Ni dia combong sikit Kalau hak tadi ni dia tak berapa combong sangat, nampak perbezaan dia. Hak ni lagi besar. Selalu customer suka yang besar. Tak tahu siapa. Semua benda suka besar-besar. Perempuan ni depa suka yang kecil-kecil, yang besar-besar tak mau kan. Nak benda lain yang besar. Boleh badan kecil je. Okey ni 3 lay tadi 1 2 3. 3 lay. Sakit perut sebenarnya ni. Bismillah. Oh, syahdu Dia dah dekat tu sudah. Lagi dia bercerai-berai, jenuh nak nguntip. Oh. Sudah. Okey. Oh. Beres 3 kali. Okey, yang ni tadi. Ni yang combong tinggi kan. Ni kita test dah sikit-sikit ni. Okey. Bismillah, tak ada gelang-gelang apa tak ada Gelang-gelang apa tak ada. Barang kat sini. Aku sebenarnya nampak tu terang ni, tangan ni tak ada tempat dah nak buat ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Oh, langsung tak ada rasa menyengat tu. Hak macam warna itu hari rasa juga menyengat sikit-sikit kan. Tudun datang apa ni. Buah. Hak macam warna tu, letak hak kali langkah pertama tu, tarik, ngak. Dah rasa dah. Dia punya menggigit dia tu. Ni alhamdulillah tak ada apa. Alhamdulillah. Bola ni pula. Tawat lah. Bismillah, pipi. Ada setengah orang kan. Dia kata, tu tak rapat tu. Tak apa, mai kita buh kat muka pula. Ni, tengok kat muka dia elok. Bismillah. Tak rapat lagi nampak lain tu. Tak rapat lagi. Nak tanya. Hampa buat? Semua serba tak kena, hampa buat? Sepak orang. Gurau. Tengok Cakap banyak pula. Suruh buat tak membuat. Takut tau lah takut. Ni, tak ni. Yakinlah Allah Ta'ala ada. InsyaAllah nampak tu berbalok lekat tu. Tak lekat lagi. Nak tanya. Tu. Boleh buat sandwich. Bismillah. Cuba bismillah kan macam pelik-pelik pun. Dengan nama Allah yang kita buat tu. Bismillah. Nampak balok tu. Tak lekat lagi nak tanya. Buat malam-malam datang suka masuk rambut. Ya.
Ada? Pi hujung sikit, hujung tu. Oh, tak apa. Hujung ni tak boleh pi dah ni, tak boleh pi dah ni. Nah, okey, tengok. Kita pasal kita nak buat cepat. Ni pada hujung ni. Tu dia. Tu dia. Selat merah. Cuba bongkarkan ni apa ni. Pisau baru. Okey. Beres. Baik. Ni barangnya. Ni pisaunya. Okey. Ni orangnya. Okey, baik. Itu saja beratuk. Untuk simpan ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.